Rumah condition macam ni susah nak jual tak? Hello guys, hari ni saya nak bawa you orang pergi tengok satu rumah di Kota Sai. So, rumah ni original condition. Jom kita pergi tengok. Okey, ni memang dari owner beli dari lelong market. Sampai sekarang dia pun tak ada duduk. Dia bagi orang sewa. So, hari ni sewa penyewa sudah keluar. Boleh nampak dia punya condition. Oh, ni tandas. Kalau you yang pembeli, you nampak condition macam ni, you pun tak berminat kan. Okay, sini dia ada extend, tapi nampak sudah bocor lah. Okay, tengok sini pun ada. Belakang dia. So, nanti kita sini akan check bocor. Dengan sini akan buat satu bilik tambah. Dengan sini buat mozek dengan tabletop. So, nanti kita siap, I buat satu video lagi. Dan sini juga ada cat dengan plaster ceiling. Oh my god! Wow! So, kita pergi naik. Atas memang 2 bilik. Nampak condition okey lagi. Cuma nanti kasih cat lah. Dan juga itu lantai, kita akan letak itu SPC punya laminate. Okey, rumah ni memang original condition. Tapi kami akan bantu tuan rumah ubah suai rumah ni. Supaya nak kasih jual lebih senang sikit. So, kalau you ada rumah yang nak jual tapi condition kurang baik, PM saya. Saya setiakan untuk bantu hantar. Saya Ayong tahu. Terima kasih.